Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Semoga korang sihat-sihat belaka Kalau yang baru masuk video channel saya ni, minta tolong korang subscribe and notification bell korang jangan lupa And kalau korang suka video yang saya buat ni, korang rasa bermanfaat video-video yang saya buat, korang bolehlah share kat kawan-kawan supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh tengok Okay, part 3 untuk dinamik ni. Hari tu, bukanlah hari tu, semalam kita dah siap spray inner semua. Bar tu saya spray lagi sekali sebab dia hari tu menggerutu naik menggerutu, so kena respray. So barang kita dah sampai geng. So hari ni kita boleh siapkan motor ni. Kita akan buka satu-satu apa benda yang kita beli. Okay guys. Okay, kita akan buka satu-satu First kita akan buka pasal ni. Benda dalam dia. Okay, first apa yang saya beli adalah bateri brand Toyohama. Dalam Shopee ni tak mahal pun, dalam RM30 je. Memandangkan bateri dia pun dah problem, dah kong, kita tukar bateri baru. So tak zoom Toyohama Okay, yang kedua, yang ni kita akan buka. Ni tak silap saya meter Okay guys, meter daripada brand Tanaka. Saya tak tahu brand apa ni, tapi tak apa Janji okey je, janji meter dia okey. Wrapping baik Second item, meter dinamik. Saya ambil versi smoke. Saya buka sekejap plastik dia. Versi smoke Ni depan dia, ni belakang dia. Nampak macam kualiti tu ada lah. Belakang dia ada tulis jenama dia, Tanaka 2025/5 di manufacture good. Macam ni lah, wiring semua dah siap PNP. Ada MPH kemes, sama lah macam meter original dia. Tapi ni meter lokal meter lokal, tapi okey lah, boleh pakai kan. Okay, yang kita tunggu-tunggu kita akan buka ini dia geng. Ni cover set daripada HLD. Kita akan tengok warna apa yang saya beli. Okay guys, nampak tak? Saya beli color orange cover set dinamik color orange. Sekejap saya keluarkan satu dulu sebab dia wrap banyak sangat. Keluar kaifo lah. Ini saya beli yang dah set tampal. Sekejap Okay, tengok. Inilah cover setnya. Cover set baru bukan second. Dinamik putih orange. So kena lah dengan spot ni putih. Tinggal kita cuci je.
By the way, exhaust dah pasang lupa lah nak beritahu. Exhaust dah pasang. Tinggal nak cuci-cuci sikit lagi pakai sabun. Then kita akan pasang semua yang kita beli tadi. Hopefully hari ni dapat completekan lah, siapkan motor ni, so that hari Senin kita boleh bawa pergi JPJ sebab saya nak buat checking dekat JPJ dan baru boleh buat road tag dia. Okay guys, kita start pasang-pasang. Okay guys, setelah bertungku lumus, akhirnya siap dinamik kita warna oranye. Restore basic lah, kita di basic. Sport rim tak cuci lagi, ni motor tak cuci lagi. Kena hantar pergi chemical dulu. Sebab ni lama rasa minyak ni dah lama sangat tak cuci-cuci, banyak minyak. Macam ni lah keadaannya guys. Apa macam sering tak kilat-kilat kan?
Okay guys, motor ni saya nak jual Saya nak jual dengan harga 3,500 nego. Siapa yang tengok daripada mula motor ni macam mana mula-mula dapat, jalan macam ni memang cantik meter semua baru Cuba ada satu benda lagi saya tak tukar. Speedo dia problem Speedo kena tukar. Speedo kena tukar, lain tak ada masalah brake semua dah cun. Meter baru baru jalan 0003. Tolak motor keluar 0003. Okay guys, semoga berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, share and like. Jangan lupa juga komen video ni guys. Okay guys, kita tengok montas lepas ini.